Tengok soalnya. Dah sampai tadi Istifham. Muka surat 92. Bab Sorof ni dah selesai kan? Bab Sorof dah selesai. Tapi kalau nak ulang kaji pun boleh. Lama sangat tinggal kan? Lama sangat tinggal. Lama dah. Bagi Kak Rohana yang maksudnya bukan tak ada lagi. Kaedah pusar ni. Kaedah pusar ni adalah gabungan perkataan popular dengan sifir. Ada hukum je lah tu maknanya. Dia sama saja kaedah. Dia pakai ni, dia pakai buku, jadi kita tak payah hafal lah. Macam Hafiah dia kena hafal. Bahasa Al-Quran untuk faham yang Quran. saya masuk sebulan saya Tapi kita gunakan ini dia mudah. kaedah yang dinamakan pusar. Saya pun tak apa-apa boleh. Hukum kan. InsyaAllah. Macam-macam kaedah yang ada sekarang ni untuk orang kata berusaha nak faham Quran lah. Jadi kaedah pusar ni adalah perkataan popular. Popular. Maksud perkataan popular tu, perkataan tu diletakkan dalam kadnya. Dan diletakkan pada kad yang berwarna pink. Jadi founder kita kata orang yang berasas kepada kaedah pusar ni nama dia Ustaz Rusdi. Ustaz Rusdi dia dah bantu kita mengenal perkataan yang popular, yang kerap kita jumpa dalam Quran. Ya, dalam kad ping A, ping B. Ping A tu khas untuk isim. Sebab seperti mana yang kita tahu, kalimah bahasa Arab pun perkataan dalam bahasa Arab ni dalam Quran ni ada iaitu ingat yang selalu diulang-ulang apa dia? Isim, fa'il, dan juga haraf. Itu saja. Kita baca Al-Quran hari-hari tu, itulah pembahagian perkataan. Jadi yang dalam kad ping ni, ping A dia khusus untuk isim, kad ping B dia khusus untuk haraf. Manakala kad yang berwarna kuning ni khas untuk sifir, khas untuk fi'il. Fi'il ni okey, Ustaz mudahkan lagi kita kenal fi'il, tak payah hafal. Kena dengar kan, malah kita hafal, kita belajar bahasa Arab kena hafal tasrif. Daraba, tasrif kan. Yang tu susah. Jadi kaedah pusar ni dia telah mudahkan ni dengan hadirnya kad yang berwarna kuning. Jadi dia dah bantu dah kita. Kalau kuning A, ni dia dah bagi semua dah. Past tense-nya, present tense-nya dia dah bagi siap dah. So kita tak perlu pun nak hafal, tak perlu pun nak teka, nak ingat. Bila tanya je pasal fi'il terus buka kad kuning. Rujuk je kat situ. Nak tambah apa? Kita tambah bagi. Ya. Kemudian yang kuning P ni dia dah panjangkan lah, sebab dalam bahasa Arab dia ada satu ilmu yang kita namakan ilmu Nahu dengan ilmu Sharaf. Yang kita duk baca baris atas lah, bawah lah, yang hujung tu itu ilmu Nahu. Yang ni yang kat kuning B ni ilmu Sharaf. Maknanya fi'il ni dia bukan datang atas satu pattern fa'ala saja, tak. Dia ada fa'lala, dia ada af'ala, dia ada pattern tafa'ala. Maknanya itulah kata dasar perkataan. Jadi tak payah duduk ingat dah ni, dia ni mai dari mana, pattern mana, tak perlu. Tengok je pada kad kuning. Kuning B ni dia dah ada 12 sifir, yang mana perkataan-perkataan fi'il yang kita duduk jumpa dalam Al-Quran tu, inilah pattern dia.
Contoh kita jumpa perkataan waswasa dalam surah An-Nas. Yuwaswisu kan. Waswasa tu kita kena cari apa dia punya asal ataupun kata dasar, ataupun senang kita kata pattern dia. Sebab kalau kita kata waswasa tu mai daripada fa'ala, memang taklah. Pattern ni maksudnya macam ni. Kita baca dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Okey, dalam ayat tu qul a'udzu birabbin nas tu saya tulis semua dah supaya nampak. Ataupun tengok dalam Al-Quran tu boleh. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, saya ubah balik. Kita fokuskan kepada fi'il. Dalam ni pecahan perkataan ni, dia ada isim, dia ada fi'il, dia ada haraf. Tapi sekarang saya nak ajak untuk fokuskan fi'il. Okay, dalam ayat ni fi'il dia ada di sini, ada di sini. Yang ni semua bukan fi'il. Yang ni semua dalam isim ada haraf. So bila fi'il, kita nak tahu qul ni dia mai daripada pattern mana. Okey, kita nak tahu dia mai daripada pattern mana. Okey, kalau saya tanya soalan pertama, qul ini fi'il apa? Bila saya tanya ataupun kita sendirilah, bila kita baca Quran kita tanya diri kita, qul ni daripada daripada fi'il mana? Tengok pada keadaan perkataan. Kalau fi'il madhi, kita buka kad kuning A. Ya, alhamdulillah, sangat ingat tu. Kalau fi'il madhi, okey, hujung dia, baris hujung dia semua baris atas. Okey, dekat kuning A kita tak nampak. Kita tengok dekat kuning B. Kuning B. Ni. Ini semua fi'il madhi. Okey, fi'il madhi. Asal fi'il madhi yang belum diletakkan siapa pembuat dia. Yang ni pembuat asal dia huwa lah. Kalau huwa tengok semua baris hujung dia semua baris atas. Fa'ila, fa'ula, fa'ila, af'ala, fa'ala, fa'ala, fa'lala, semua baris atas lah. Ini pattern fi'il madhi, pelakunya huwa. Pelaku dia huwa. Kalau pelaku dia hum, katakan kan, hum. Jadi macam mana kita nak tengok? Tengok pada kuning A. Dekat kuning A ni, package dia bagi dhamir dekat tepi. Pelaku dia dekat tepi. Cuba kita tengok pelaku dia hum. Bila hum, kita nak kena tambah apa dekat hujung? Waw alif. Jadi yang kata baris atas di hujung tadi tak boleh dalam nak baca. Dia kena ikutlah pada waw tu. Sebab sifat dalam bahasa Arab ni, kalau jumpa dengan huruf ya, huruf sebelum dia kena baca baris bawah. Kalau huruf sebelum dia adalah alif, maka dia kena baca baris atas. Itu cara orang Arab baca perkataan. Okey. Jadi kad kuning ni menunjukkan pada kita pattern. Okey, jadi qul ni kita tengok pada dia tanda yang ada pada dia kalau kita tak tahu makna. Okey. Jadi di hujung ni bukan baris atas. Makanya fi'il madhi memang bukanlah, out lah. Okey. Kita tengok pula pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada tak di hujung dia? Nak tengok kuning A boleh, nak tengok kuning B pun boleh. Ada juga fi'il mudhari'. Cuba tengok dekat hujung belakang tu. Ada tak yang baris mati di hujungnya? Tak ada. Maka out juga fi'il mudhari'. Kita pergi kepada satu lagi fi'il
Kalau dalam kad kuning B tu dia di ujung tu. Fi'il amar nombor 6. Fi'il amar ni. Ada tanda. Fi'il amar tadi fi'il madi yang telah berlaku. Fi'il mudhari' yang sedang. Fi'il amar perintah, arahan. Okey. Jadi betul tak, sama tak ujung dia baris mati, baris sukun? Sama. Ya, uf'ul, if'il, if'al, if'al. Ya. Jadi dia mati ataupun sukun di baris ujung. Maka qul ini soalan pertama kita telah terjawab. Dia adalah fi'il amar. Saya tulis fa dengan alif menunjukkan dia daripada pattern fi'il amar. Qul. Okey. Jadi soalan saya yang kedua. Bila dah datang daripada fi'il amar, cuba kita rujuk dekat kuning A. Okey. Rujuk dekat kuning A, tengok dekat kolom fi'il amar. Fi'il amar pelaku dia hanya 6 daripada 14. Dalam bahasa Arab, pelaku pada perbuatan tu ada 14 jenis. Kalau dia ada 3 jenis. Dia seorang, dia 2 orang, dia ramai. Tu baru dia lelaki. Dia perempuan pula pun 3. Jadi pecah-pecah jadilah 14. Tetapi fi'il amar hanya 6 sahaja. Sebab apa? Sebab kita perintahkan orang ataupun beri arahan hanya orang yang di depan. Kamu 2 orang, kamu semua orang. Tetap kamu. Kamu lelaki, kamu perempuan. Jadi 3 campur dengan 3 jadilah 6. So pembuat ataupun dhamir untuk fi'il amar ni hanya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi di belakang fi'il amar tersebut ada beberapa perubahan lah. Kalau pembuat dia anta, maknanya lelaki seorang, ujung dia akan ada tanda sukun. Okey, kalau antuma, dia suruh antuma 2 orang yang buat, maka ada alif di belakang. Kalau perbuatan itu suruh semua orang buat, maka alif. Kalau perbuatan itu suruh seorang je perempuan buat, okey, ya di belakang. Ya di belakang. Okey, kalau 2 orang perempuan pun sama macam 2 orang lelaki tadi, alif di belakang. Dan kalau suruh semua orang perempuan, ni kalau baca dalam surah An-Nisa banyaklah, ya, ada nun saja di belakang. Jadi inilah perubahan-perubahan huruf di belakang kalimah. Jadi qul ni dia original. Jadi pembuat ni siapa? Dia suruh siapa ni? Dhamir apa? Anta. Ya, dhamir anta. Tu sebab ujung dia adalah sukun. Jadi kita dah kenal dah, dia punya pembuat dia adalah anta. Qul ni dia suruh anta. Suruh buat apa kita tak tahu lagi makna tu. Baik, sekarang kita nak tahu pula dia datang daripada sifir berapa. Maksud sifir berapa ni, dia mai atas pattern mana. Kalau belajar di sekolah bahasa Arab, dia gunakan tasrif apa? Istilah dia. Ni tasrif apa? Jadi dalam kaedah pusat, kita tak kata tasrif, kita katakan sifir. Sifir berapa? Sebab qul ni dia mungkin mai daripada fa'ala. Maksud mai daripada fa'ala tu, apa dia punya madhi, apa dia punya asal. Madhi tu asal dia lah. Qul ni dia dah tak asal dah. Dia dah diubah-ubah untuk menjadi perintah perbuatan. Apakah 3 huruf asal dia? Kata kunci dia, kata kunci, kata asal. Qaf, alif, macam mana tahu? Kenapa ada alif? Sebab ada qala. Macam mana tahu kata qala?
Yang pertama biasa jumpa, nampak? Ada orang dah biasa jumpa, dah tahu. Dia ada Ada sakit, orang dia tak ada. apa lagi? Macam mana tahu kata qala? Kalau kita tak tahu, kita boleh rujuk kamus. Itulah bila kita belajar bahasa asing ni, kalau kita tak tahu, punca dia kamus lah. Kena rujuk kamus. Jadi yang dah biasa, alhamdulillah, tu satu bonus pada dia. Jadi betul, qul ni pattern dia qala. Jadi qala ni 3 huruf. 3 huruf menunjukkan sifir sama ada 1A, 1B, 1C, 1D, 1E sampai 1F. Ada 6 pattern fi'il yang mewakili 3 huruf. Jadi kita nak tahu lah dia 1A ke, 1B ke, 1F ke apa, kita kena tengok pula apa dia punya mudhari'. Itu cara dia. Tengok dia punya mudhari'. Yang kata fi'il amar tu dalam Quran, kalau dia duduk depan ayat, dia tak ada baris dekat alif tu. Nak baca adrib ke, idrib ke, udrib, macam lah dengan aku tak boleh sama lah. Dia yang 3 huruf, huruf sahih tu. Selalu kita jumpa dalam Quran. Guru tajwid kita kata apa? Tengok pada huruf ketiga. Itu petua tajwid. Sebenarnya ni yang sebenarnya ni, petua tajwid tu dimana daripada bahasa Arab. Dia tengok pada fi'il mudhari'. Tu cerita asal dia tu. Yang tu cerita yang shortcut dah tu. Okey. Nak tahu dia daripada pattern mana, mudhari' dia apa? Qala. Qala yaqulu. Tanya lagi macam mana tahu? Dah biasa dengar qala yaqulu. Kalau tak biasa dengar, memang kena tengok kamus. Jadi qala yaqulu. Saya tulis sambung, ini tak sambung. Qala yaqulu. Ni fi'il mudhari' dia. Jadi kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia memang kena hafal benda ni. Jadi datangnya kad ni memang sangat-sangat membantu kita yang memang nak belajar bahasa Arab tapi tak mau hafal. Tak ada masalah. Kita bukan nak periksa apa kan. Jadi tengok dekat. Jadi cara bila kita nak tahu, memang kita kena tahu madhi dia, mudhari' dia. Qala yaqulu. Okey. Cuba kita tengok dekat kad kuning B. Kat mana perkataan yang seakan-akan dengan yaqulu, yaf'ulu ke, yaf'ilu ke, yaf'alu. Ya, yang mana satu? Yaf'ilu. Dia ada dua, nampak dekat sini kan? Yaf'ulu kan? Yaf'ulu. Okey, dia ada satu A dengan this one. Satu ini pun saya nampak yang ini. Sama ada fa'ala yang ni ataupun fa'ula. Okey. Jadi qala ni alif dia mewakili baris apa tadi kita kata? Alif ni mewakili baris atas ke bawah ke depan? Jadi kalau dia mewakili baris atas, apa pattern yang sama dengan dia? Fa'ala ke fa'ula? Fa'ala. Jadi qala ini pattern dia adalah fa'ala. Pattern dia sebab semua fi'il dia tak main macam tu saja. Dia main atas pattern. Dia hadir atas pattern. Qala ini pattern dia adalah fa'ala. Dan mudhari' dia apa? Kita ambil fa'ala lah. Kita jangan duk tengok dah fa'ula tu. Jadi mudhari' dia adalah yaf'ulu. Gitu. Yang kata pattern tu nampak? Ya sama. Sama baris. Ya ni dengan ya ni. Fa. Okey, yaf. Yang ni tak boleh nak sama. Sebab dalam yaqulu ni ada huruf illah. Huruf illah. Saya tulis huruf sakit. Sama je.
illah dengan sakit tu sama. Bila kalimah Arab ada huruf illah, huruf sakit, huruf alif ataupun waw ataupun ya, dia punya formula tu lari sikit. Lari sikit tu maksudnya kita kena faham ada ilmu lebih lagi. Kalau ni huruf sahih, ba, ta, sa, jim, ha, kha tu senanglah. Ni bila hadirnya huruf sakit ni, dia susah sikit untuk peringkat asas. Peringkat yang dah level lama-lama tu dia jadi biasalah. Okey, jadi nak tunjuk dekat sini yang pattern. Pattern tu maknanya dia serupa. Saya selalu buat perumpamaan buat berhulu. Kita tekak dia keluar pun sama macam tu. Macam ni lah. Yaqulu, yaf'ulu. Jadi qala yaqulu ni sifir berapa? Satu. Sifir satu bang. Sifir satu A. Bila kita dah tahu dah sifir satu A, tanyalah apa pun. Tanyalah masdar dia ke, isim fa'il dia ke, kira dah lah. Bawa pembaring tu tengok kat atas ni semua dia. Okey, bila kita tahu satu A kan, kita tengok atas ni lah. Jadi hari ada urut sakit payah sikit. Jadi kita cari yang tak ada urut sakit. Okey, boleh nampak? Maksudnya itulah itulah fi'il. Bila dia main dalam bentuk sifir ni, kita nampak dah pattern dia apa. Okey, pattern dia apa? Kul, pattern dia adalah 1A, sifir 1A yang membawa maksud apa? Nombor 3. Ya, qala kata, yaqulu sedang berkata, dia sedang berkata, qul. Ya, bahasa Melayu ni kalau suruh ni dia mesti ada lah kat belakang. Katakanlah. Katalah. Bolehlah. Maknanya kita tahu yang itu adalah arahan. Katakanlah. Ya, sebutlah. Okey? Baik. Yang kedua adalah a'udzu. Juga adalah fi'il. Soalan yang sama. Pilih pen color lain sikit. Okey. A'udzu. Kita nak tahu dia fi'il apa? Tengok kat mana? Tengok kat ujung. Ujung dia baris apa? Baris depan. Baris depan milik siapa? Ya, dah cakap dah. Fi'il mudhari'. Tengok pada kuning A. Tengok pada kuning A. Ya, baris depan di hujung adalah fi'il mudhari'. Anita. Saya tulis fa. Saya tulis mudhari'. Tidak. Mudhari'. Okey, kita nak tengok dia datang daripada sifir berapa? A'udzu. Pun ada masalah sebab dia ada huruf illah. Ya. Rezeki kita pagi ni jumpa dengan huruf illah. Okey, jadi macam mana kita nak tahu dia punya sifir? A'udzu. Kalau kita tengok dalam ni, kita kata fi'il mudhari' kan? Fi'il mudhari' dia tambah kat mana? Ya, fi'il mudhari' dia tambah depan dengan belakang. Yang mana seakan-akan dengan yang ni. Tambah alif di depan. Dia apa dhamir dia? Aku. Ya, betul. Ni ana ni kan. Alif di depan, baris depan di belakang. Baris dhamma di belakang. Jadi pelaku dia adalah aku. Aku. Jadi kalau dia duduk dekat situ, kita nak tengoklah dekat kuning B ni, a'udzu bila dibuang, dioperate semua, nak cari dia punya original tu, kena buanglah yang dah ditambah-tambah tu. Tadi kita kata alif tambah kan? Belakang ada tambah tak? Tak ada. Jadi tinggal huruf apa aja? Ain,
waw, ain, waw, zal. Ni 3 huruf ni. Tapi ain, waw, zal ni kita kena tengok kamus lah. Kalau kita tak biasa. Kalau kita tengok kamus, apa fi'il madhi dia? Uza ke, aza ke, apa dia fi'il madhi dia? Ya. Nak teka boleh, tapi takut tak kena. Kalau ada kamus lagi tepat. Saya cari macam Ain, waw. Ada kamus tak sekarang? Ada. Kalau tak ada, tu doktor ada kamus. Cari ain. Ain, waw. Cari Ain, waw. Kecil, nampak. Cari ain. Tengok waw zal ke alif zal. Ain, zal. Kita nak cari original dia. Handphone pun ada. Boleh. Handphone ada. Buka dia. Nak buka apa? Nak cari apa tu kat handphone? Serius, saya pun nak tanya. Nak cari apa? Boleh je. Kalau ada cik GPT lagi senang. Apakah fi'il madhi untuk ain, waw, zal? Dia jawab terus. Lah ni tak payah dah. Jawab itu Rosan. Apa dia? Ain, waw, zal. Nak sebut macam mana tu? Awaza. Dia buat baris tak kat situ? Tak ada. Dalam ni tak ada baris kan? Kita cari yang lagi tepat. Kalau ada baris tu lagi orang yakin. Okey. Saya tanya dah. Saya tanya fi'il madhi ain waw zal. Dia jawab fi'il madhi kata kerja lampau bagi ain waw zal adalah ain alif zal. Ain alif zal. Aza ya'udhu. Dia bagi penerangan semua tu. Okey. Jadi ain waw zal mengikut kamus bacaan dia ain alif zal. Aza. Dah dapat dah. Aza. Aza. Kita nak tengok dia pattern mana, sifir berapa. Okey. Sama ada dia Fa'ala. Fa'ala. Tak boleh kata fa'ala sebab dia 3 huruf. 3 huruf in alif zal. Dia berada dalam sifir 1A ataupun 1B ataupun 1C. Kalau dia 1A, aza, dia akan jadi ya'udhu. Kalau kita kata dia 1B, aza ya'idhu. Sebab tu baris ain dia tu baris bawah kan? Baris bawah dia similar dengan ya. Kalau kita kata fa'ala yaf'alu, dia akan jadi aza ya'adhu. Jadi kalau ikut dalam kamus, aza dia punya mudhari' dia adalah ya'udhu. Bukti dia ni lah mudhari'. A'udhu. Ubah saja ya alif ni kepada ya. Sebab a'udhu kat sini dia nak ya kan? Kalau sini semua ya mudhari' dia bagi huwa. Jadi mudhari' dia adalah ya'udhu. Maka dia berada dalam sifir apa? Fa'ala yaf'ulu. Ya, 1A juga. Dah selesai. Mengenal fi'il. Lama-lama cakap. Tapi tak ujung. Ini bukan huruf dia. Jadi maksud dia apa? A'udhu. Aku, kita kena terjemahkan sekali dengan dia punya pelaku dia. Aku apa? Aku
berlindung sebab dia fi'il mudhari'. Kita kena letak ber. Ber tu menunjukkan kita sedang buat benda tu. Apa mudhari' dia. Jadi dah dapat dah ketiga-tiga benda yang kita perlukan. Okey? Boleh dapat? Ini kaedah belajar fi'il, kaedah pusat. Tahu dia fi'il apa, tengok dia daripada pattern mana, dan kita akan dapat maksud dia. Okey? Dan kalau kita tanda kalimah-kalimah ni mengikut kaedah pusat, apakah tanda yang kita nak letak dekat sini? Kaedah pusat dia ada 4 tanda. Ada di muka surat 7. Kalau tak salah nanti kita tunjukkan. Jadi kul ni kita nak bubuh tanda apa? Star. Nak bubuh star sebab apa? Selalu sebab jumpa. berulang-ulang selalu je jumpa. Qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul ya. Jadi bila berulang selalu jumpa bubuhkan star. Okey, a'udzu selalu juga. Yang selalu boleh tulis star. Yang tak selalu, ada di kalangan kita mungkin dia jarang-jarang ataupun dia masih belum lancar baca Quran ke kan, tulislah nombor. Dia tak tahu maksud dia apa, tulis nombor 1. Tak ada masalah. Tanda ni peribadi, maksudnya sendiri-sendiri, individu. Okey, jangan kita banding dengan orang. Okey, ini kaedah pusat. Kalau B, B kita nak bubuh tanda apa? Tanda popular kan? B tu popular. Nak bubuh tanda apa? Pangkah. Tanda pangkah. Kalau dia duduk dalam popular, kita bubuh pangkah. Ini kaedah pusat. Rab. Isim. Rab isim Kataan yang popular. kita selalu jumpa ataupun kita kata orang Melayu pun panggil Rab. Rabbul Izzati Rab. Ada bahasa Melayu panggil Rab. Allah kan? Ya Rabbi. Doa kan? Rabbana. Kalau kita kata dia daripada Melayu, kita right. Kalau kita kata berulang, kita bubuhlah tanda ni. Tak ada masalah. Anas Isim. manusia. Tanda apa nak buat kat dia? Selalu jumpa juga. Ada orang Melayu bubuh nama Anas. Anas. Buat dia. Boleh belakang. Okey. Jadi ini tanda-tanda dalam kaedah pusat untuk bantu kita sebenarnya. Dah banyak perkataan yang tahu, satu je yang tak tahu. Ini kaedah pusat bantu kita mengenal ataupun tahu tahap kefahaman kita pada kalimah dalam Al-Quran. Ada orang tengok semua tak faham, tak tahu. Padahal dia dah jumpa dah dalam ayat-ayat yang sebelum ni kan. Kaedah pusat bantu kita. Okey. Jadi selesai dengan kul a'udzu, nak menunjukkan bahawa fi'il ini bila kita belajar kaedah pusat yang ni yang kita nak tahu. Okey. Jelas okay, hari ni kita nak sambung lah. Nak sambung pembelajaran kita dalam bab kali itu kan Zaraf. Zaraf Allah Akbar. Bab Zaraf. Zaraf tu sebenarnya kita belajar dah. Tapi macam ingat-ingat lupa kan. Taklah balik sikit muka surat 79 tu. Zaraf dia duduk dalam kategori apa? Isim ke fi'il ke haram? Isim. Cepat sekali. Dia duduk dalam bab isim. Isim zaraf. Ya, isim zaraf. Kalau kita tengok dalam kad ni, dia berada dalam kad yang berwarna pink A. Pink A, isim zaraf. Ya, isim zaraf. Kalau kita jumpa dalam Quran zaraf, kita kena bubuh tanda apa? Tanda pangkah. Sebab dia tergolong dalam isim popular. Popular. Okey. Baik. Jadi dalam muka surat 79, kita mula zaraf ni dengan zaraf makan.
Bukan makan nasi, tapi makan ni Tempat. membawa maksud tempat. Zaraf makan. Zaraf dalam bahasa Melayu kita kata arah lah. Kata arah. Nak menunjukkan arah tempat. Arah. Sama ada inilah depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, bertentang, sekeliling. Ini kalimah dia. Amama, depan. Wara'a, belakang ataupun khalfa. Atas, fauqa. Ada orang kata atas, ala. Ala tu huruf jar. Fauqa ni isim. Isim zaraf. Maksud dia atas, ya. Tahta, bawah. Yamin, kanan. Saya sebut Arab, ibu sebut Melayu. Shimal, kiri. tilqai, haula. Kita akan sekeliling. Dakhil, dalam. Kalau dakhala fi'il, maksudnya masuk. Tapi kalau dakhil, dia jadi isim zaraf, menunjukkan dalam. Aina, kita nak tanya benda duduk dalam beg. Aina kitab? Dakhilil haqibah, dalam beg. Boleh juga kita kata fil haqibah. Kalau fil haqibah apa boleh. Tapi nak menunjukkan dia memang duduk dalam beg, kita gunakan dakhil. Dakhilil haqibah. Kalau kharijah, luar. Kharaja, keluar. Janib, tepi ataupun sebelah. Wasata, Tengah. tengah. Aqsa, ujur, cekuk tu. Aqsal madinati, kan kita baca Quran kan. Aqsa madinati rajulun yas'a, kan? Kita baca surah Yasin. Baina, Antara. Inda, di sisi. Sama juga lada, di sisi. Ladun, banyak. Nampak tak? Perkataan Melayu dia terlalu terhad untuk kita terjemahkan kalimah Arab. Jadi di sini pentingnya ilmu untuk belajar bahasa Arab. Sebab kesian dekat bahasa Melayu dia tak mampu. Dan kadang-kadang kalau kita baca Quran, terjemahan tu pun kadang-kadang dia nak bagi sampai maksud tu, dia kena guna perkataan yang lain daripada perkataan tu, perkataan Arab yang Allah sampaikan kepada kita tu. Khilala, di sepanjang. Syatra, ke arah. Ma'a, bersama. Haitsu, di mana-mana. Haitsu syi'tuma. Okey, ini adalah zaraf makan yang menunjukkan kata arah makan, tempat. Tempat. Ingat makan, ingat tempat. Macam tu. Dan satu lagi jenis zaraf adalah zaraf zaman. Bukan Zaraf masa. zaman yang membawa maksud masa. Ada kata arah yang menunjukkan masa. Contoh di sini saya baca bahasa Arab, ibu baca bahasa Melayu. Sa'atan, Masa. yauma, Hari. syahra, Bulan. ama, Tahun. bukratan. Pagi. Ya, dia ada dua, bukratan ataupun khadatan. Bukratan wa asila, kan? Ni asilan, petang ataupun asyian. Laila, Malam. ghadan, Isu. amsa, Malam. malam ataupun kemarin boleh. Hina, Ketika. qabla, Sebelum. ba'da, Selepas. al-an, Sekarang. sekarang. Al-an, bukan alan. Al-an. Id, ketika. Idza, lamma, abadan, kullama,
zaraf zaman yang kita jumpa dalam Quran ataupun kalimah-kalimah Arab yang lain. Sekarang kita tengok pula contoh dalam Al-Quran penggunaan zaraf. Tapi tugas ibu adalah menentukan dia zaraf apa, zaraf makan ataupun zaraf zaman. Maksud dah ada kat bawah tu, boleh teka. Di dalam. Ayat yang pertama, saya tak boleh baca. Baca sama-sama. Khalidina fiha abada. Zarafnya apa? Zaman. Zaraf zaman. Kalimah apa? Abadan. Abadan. Tepat sekali zaraf zaman. Ayat yang kedua. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Ya. Perkataan zarafnya Iz. Zaraf apa? Zaman. Zaraf zaman. Ya, Ketika. betul. Zaraf zaman. Ketika. Yang ketiga. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Perkataannya Baina. amadan. Zarafnya zaraf zaman, menunjukkan masa yang jauh. Surat 82. Ada lagi baina, antara. Ya. Boleh Baina. baca ayat Quran tu. Faja'alnaha. Tadi belakang. After. In between. Baina. Apa you tadi amadan? This one. Ba'idan. 1, 2 mula. Ba'da kan? 82. Buku saya Baina. 82. Betul lah. Okey. Faja'alna baca. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma baina. Oh, hanya Oh, sambung ya. Adalah baina. Panjang ayat. Zaraf. baina. Makan. Makan. Ya. Ya, ini adalah zaraf makan. Ya, kalau ikut maksud dia tu di belakang baina bukan di belakang. Antara. Di antara. Di antara tak ada dalam ni. Cuma di abang, di hadapan dan di belakang. Yadaiha Yadaiha. wa ma khalfaha tu. Khalfaha, depan belakang. Tapi baina tu kita boleh terjemahkan dia sebagai antara. Tapi dalam terjemahan Melayu ni tak ada. Tu Dia tak tulis bila kita sesuai. belajar, ada perkataan Dia- antara sebenarnya. Baina yadaiha tu depan. Selalu di antara dua tangan. Ya, betul. Baina yadaiha. Dia Tapi masuk di dalam antara ni dua dia tangan, apa? tapi dalam Quran Dia dia kata masuk dia tangan. depan. Sekaligus. Depan. Dalam ni dia kata apa? Depan. Di hadapan dan di belakang. Tangan tu tak ada diterjemahkan Di dalam antara ni. dua tangan tu depan. Baina yadaiha. Oh, see. tunjukkan Dia kita. memang kalau dalam Quran dia memang tulis. Dia pendekkan. Baina yadaiha. Tu depan. Terus dua dia perkataan tu terus banyak, jadi depan. banyak. Betul. Okey, baina yadaiha. Antara depan. tangan ataupun di hadapan. Buat macam tu. Okey. Sebenarnya Di di sini antara menunjukkan kan, antara macam kiri dan motivasi kanan. dekat kita Antara lah. dua tangan. Kalau Antara kita dua duk tangan, bergantung yadaiha, dekat yadaiha. terjemahan Tangan, sepenuhnya, yadaiha. ada Yadaiha, sebenarnya yadaiha. perkataan yang Allah sebut tapi tak diterjemahkan. Sebab apa? Kalau terjemah, ni adalah ilmu terjemahan pula. Sekali lagi boleh rosakkan akidah. Orang dia fikir tangan pula dah. Kan? Di depan. Jadi ada disiplin ilmu masing-masing. Jadi kita pun naklah belajar bahasa Arab. Kenapa? Ni Allah guna yadaiha. Ini perumpamaan yang Allah nak tunjukkan. Okey, ayat yang seterusnya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik, kalimah zarafnya daratan yang kategori zaraf zaman. Tepat sekali zaraf zaman. Ayat seterusnya selalu kita jumpa ni. Tajri min tahtiha anhar. Tahti bawah. Tahtihimul anhar. Jadi Zaraf makan. tahta boleh, tahti boleh. Kalimah isim ni dia boleh berubah. Boleh baca sebab ada tahta, lam boleh baca jadi tahti. tahti. Yang ni mesti boleh baca tahti. Sebab
ada min, haruf jar. Ya, sebab sebelum tahta tu ada min. Min ni dia mempengaruhi perkataan selepas dia, yang mana perkataan lepas dia kena baca baris bawah. Itu sifat min. Dia sangat besar pengaruh dia. Okey, jadi perkataan zarafnya adalah tahti. Dan zaraf dia adalah zaraf apa? Makan. Zaraf makan. Bawah. Ini menunjukkan cerita di dalam syurga. Okey. Baik. Seterusnya, Wakula minha ragadan haitsu syi'tuma. ya. Jadi kalimah zarafnya apa? Haitsu. Ya, Di mana-mana. okey, zaraf apa? Makan. Zaraf makan. Zaraf makan. Di mana-mana. Haitsu, di mana saja. Duduklah syurga, nak makan apa makan. Tak mana, apa dia tak apa. Haitsu syi'tuma, yang kamu sukai. Okey. Seterusnya perkataan ayat yang seterusnya baca. Wafajjarna khilalahuma nara. Jadi Khilal. khilala. Zaraf makan. Makan. Zaraf makan. Cerita dalam syurga. Celah, Okey. celah. Seterusnya muka surat 84. Baiklah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Masa kalimah zarafnya Sa'. yang membawa yang dalam kategori zaraf Zaman. 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 Zaman tu masa makan tempat. Tak lambat walau sesaat. Itu yang tahu. Ya, Jangan kalau lama sampai biasa. waktu ajal tu dia kata ajal. Okey. Seterusnya Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Syatra. okey, kalimah syatra Arah. zaraf Zaraf makan. zaraf makan. Arah. Arahkan ke Masjidil Haram. Zaraf makan. Ya, tempat. Okey, seterusnya kalimah Ayyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Duhan. Duha. Kalimah Masa. Tuhan, zaraf Zaman. zaraf zaman. Zaraf zaman di waktu matahari segala. Itu maksud Tuhan. Tuhan. Seterusnya ayat Ja'u abahum isya'an yabkun. ya. Isya'an Kalimah masa lah. Aisha. Aisha itu zaraf Zaman. apa? Zaman. Zaraf zaman. Yang membawa maksud petang hari. Kita sembahyang Aisyah malam dah tidur dah. Tapi dia sebut kat sini petang. Kalau dia tengok orang putih pun malam good evening kan dalam berita. Evening juga. Evening. Yang kata malam tu nak lena lah Dia tu nak baru lena, dah jadi. baru malam. Good night malam. Ya. Okey. Aisyah. Seterusnya ka'annahum كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ya, ada 2-3 dalam tu. Asyiyah. Apa dia yang dalam ni kalimah apa? Asyiyah. 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 Lagi satu dia tak sebut dalam ni. Duha. Apa dia? Duha Yauma yauma. pun boleh lagi. Yauma Duha. masa juga. Yauma adalah zaraf. Isim Hari. zaraf. Dengan duha. Kita baru baca tadi kan? Duha. Jadi asyiyatan tu maksud dia zaraf apa? Zaman. Zaraf zaman. Di waktu malam atau pagi hari. Tadi Aisyaan diterjemahkan petang. Bawah ni Aisyatan diterjemahkan Malam. waktu malam pula. Asyiyah malam. Duha pagi. Aisyah. Tapi kita kena tengok juga. Cuba tengok nota 50 kat bawah tu. Makna perkataan Aisyah malam. Tapi kalau baris dia Aisyah, Maknanya
Makan Dia malam. jadi makan malam. Masya. Baris je. Jadi perubahan baris kakak Oh, pada membawa perubahan kepada makna. perubahan makna. Isya dengan Aisyah. Macam kita baca baik, Quran, kalau salah baris tambah bawah jadi lain makna. Ya, makan malam jadi Aisyah lah. Okey. Baik, seterusnya. Wa indallah. Wa indallahi makruhum. Ya. Kalimah inda Zorof Makan. Zorof makan ke zaman Zorof makan. Maksud dia di situ macam mana? Di sisi Zorof makan. Di sisi Allah itu adalah perancangan ataupun kita kata balasan lah. Kalau kata apa, kita dah rancang tapi Allah ada rancangannya. Wa makaru Makar wa Allah. makarallah. Wallahu khairul Oh, jadi. makiri. Makiri. Kita merancang, Allah pun merancang, dan Allah itu sebaik-baik Perancang. perancang. Dia makru. Dalam bahasa Melayu, makro ni lain pula, bukan microwave ke apa kan. Tapi lain. Ini maksudnya perancangan, planning. Okey, seterusnya. Yad'una rabbahum bil ghada. Bil ghadah, ya. Ghadah. Ghadah ni zorof apa? Zorof Zaman. zaman. Zorof zaman yang membawa maksud Waktu pagi. Di pagi dia ada beza dia. Ghadah. Bagi yang mana? Seterusnya. Wa rafa'na fawqakum tur. Fawqa zorof. Fawqa. Zorof. Makan. Atas. Tas. Fa'ala fawqa. Okey, seterusnya wama. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Baik. Kalimah qabla yang dikategorikan sebagai zaraf. Kan. Zaraf Makan. Sebelum zaman. Zaman sebelum. Confuse kan? Kau ingat tempat Zaraf tadi. zaman ya, masa. Okey, yang bermaksud apa tu? Qabla. Sebelum. 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 Seterusnya Kullama nasihat. Nadihat. Nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Jadi takut ni ayat ni sangat mengerikan. Keadaan di dalam Neraka. dalam neraka dan Setiap nampak kali. bila cerita ayat pasal neraka ni mesti ada perkataan yang terbelit-belit lidah. Nadijat lah. Ada Berat. banyak lagi yang berat. yang menunjukkan teruknya kan. Itu cara Allah menyampaikan kepada kita. Jadi dalam ni zaraf dan kalimah Nak sebut berat. lama zaraf apa? Zaraf zaman. Ya, kullama. Setiap kali. Telah dihanguskan Tak boleh nak bayang macam mana. Ya, bila hangus Kami Allah ganti balik kulit itu dengan maknanya sakit yang tak ada nak rasa baik. Sakit lepas sakit. Ghair bukan. Ya. Bukan. Ghair. Oh, khairah. Seterusnya. Yang ni jarang-jarang jumpa zaraf ni. Biasa sudah tahu. Kalau saya dah berjonting dah ni. Sebab tak sampai. Saya tak lepas-lepas. Masa saya ikut dalam Ya. online. Ladun. Jarang guna. Untuk online jarang guna. Zaraf apa? Fusilas. Zaraf makan ke zaman? Kim. Betul. Betul, yakin. Zaraf makan. Ya, Makan, ni ladun. ladun zaraf makan. Ya. Tempat. Orang makan di sisi maksudnya. Di sisi ya. Yang seterusnya Qaddat Qamisuhu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal ya. bab. Jadi kalimah apa? Ladai. Lada. Tak apa, ladai. Lada. Ladal bab. Jadi lada tu di dalam surah apa? Surah
makan. Makan Zuhur tempat. makan tempat. Dia nak cerita pasal kisah Nabi Yusuf sebelum Oh, dia dalam surah fitnah tu. Ya. Kalau kata wanita tu tarik baju dia dari belakang ke koyak, itulah cerita Nabi Yusuf dah. Seterusnya Falamma adaa'at ma hawlah. ya Lamma. kalimah zarafnya lamma zaraf apa? Zaman. Setelah Zaman. Okey, zaraf Haulah. zaman menunjukkan masa. Hawlah ni zarf makan. Dan Keliling. seterusnya Warka'u ma'ar-raki'in. Ma'a bersama. ma'a zaraf Makan. Zarf makan zaraf bersama. makan. Okey. Zaraf makan ke zaraf zaman? Bersama. Zaraf zaman. Bersama-sama rokok. Oh, I see. Ada rokoklah bersama Oh, zaman, orang yang zaman. rokok. Zaman. Maknanya keadaan tu. Pada masa yang sama. Oh, Ini sebab cerita- kita ni berserta. Beserta Bukan sama. Sama-sama ataupun beserta. Sama-sama. Ya. Baik. Alhamdulillah. Ada dua lagi belakang. Buka surah 90. Wa Wayakfuruna bima wara'a Oh. Wara'a. Jadi kalimah zarafnya adalah yang bermaksud Sudah. sesudahnya ataupun zaman. belakang lah. Tengok pada ikut terjemahan dia. Zaraf apa ni? Zaman. Kalau ikutkan Wara'a zaman. dalam ni dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Kemudian. Kalau ikut Masa kepada yang ayat dia sama. berada dalam zaraf zaman lah. Ya. Kalau menunjukkan tempat tu lain lah. Dan akhir sekali Al-yawma akmaltu akmaltu lakum lakum dinakum. Ya. ahlikum kalimah yauman berada dalam zaraf pada hari Zaman. zaraf zaman. Okey, nak menunjukkan yang hari ini Allah telah sempurnakan agama Islam. Wallahu alam. Dah selesai tajuk isim zaraf dan sedikit tentang kaedah besar. Minggu depan hari Ahad insya-Allah berapa bulan lah? Saya pun tadi juga. Tak mahu 1 bulan 1. Tak, 1 hari Lima Rabu. bulan. Rabu. Tahun depan lah kan? 5 bulan. 5 bulan 1 tak ada apa. InsyaAllah. Kelas seperti biasa. Ya. Hari ni ada orang ada hajat. Ada orang dah had, insyaAllah. Nuri Rahman. Sekolah kan? Sign set. Just sign dia. Zazah.